Assalamualaikum, hai. So ini adalah nbkuka.icu. Awak tengok nama website, nama domain dia pun dah pelik dah. So memang high potential memang scam punya lah. So kemudian anda tengok, kita bagi tahu satu-satu hint lah yang website tu memang confirm akan scam di akhirnya. So yang pertama sekali saya tunjukkan template website daripada China. So anda tengok, saya buka je kod dia, terus keluar bahasa Cina ni. So saya harap tengok betul-betul lah video ni. Memang ada bahasa Cina ni. Jangan komen mana ada bahasa Cina lah, apalah, daripada China. Memang ada bahasa Cina ni kat sini. Kemudian yang kedua, country code yang digunakan +60. Memang dia target orang Malaysia saja yang daftar dan kena scam lah. Di ujung dia memang dia target orang Malaysia saja. So anda boleh tengok template dia. Nombor telefon, password, confirm password, OTP, invitation code, register login. Sebiji macam template website scam lah. Okay, so kemudian kalau ada apps, biasanya apps tersebut dia tidak akan letak di Play Store ataupun App Store, tapi so kita sideload daripada .apk. So untuk sideload ni bahaya sebab dia boleh letak spyware, malware dan sebagainya. Kemudian dia boleh baca lah anda punya data, anda punya gambar, anda punya message dan sebagainya. So elakkanlah daripada install aplikasi selain daripada Play Store dan juga App Store, melainkan anda trust lah mereka yang send apps tersebut. Ok, seterusnya di antara hint lah, hint yang website itu adalah scam. Bila kita withdraw, dia akan gunakan pelbagai akaun trading, enterprise, personal dan sebagainya. Dia tak akan gunakan satu akaun khas. Sebagai contoh, company Hendrik Genetics. So dia mestilah gunakan akaun Hendrik Genetics untuk withdraw. Dia tak akan gunakan akaun orang lain. Ok, so selain tu yang saya boleh bagi hint mungkin lah, biasanya orang yang share sistem ni sebenarnya mereka pernah juga share scam-scam yang sebelum ni. Saya boleh katakan mereka ini sebenarnya scammer enabler lah. Mereka ni sebenarnya yang buat lebih ramai orang join, lebih ramai orang tertipu di akhirnya sekali. Dan yang last sekali, ini yang paling penting sekali, biasanya mereka akan buat satu grup dan dalam grup tu mereka akan gunakan perkataan seperti jabatan kewangan. Memang jarang sangat kita buat pelaburan dan sebagainya kita gunakan nama jabatan kewangan ni. Apa-apa company pun kita tak pernah gunakan nama jabatan kewangan. So sekiranya mereka menggunakan term seperti itu, kemungkinan besar ianya adalah scam lah. So kita nak tengok dia punya WIS. Last kali kita tengok. So web domain ni diregister pada 28/10/2025. Hari ni baru 13 November. So lebih kurang 15 hari lepas baru je website domain ini dicipta ataupun dibeli. Dan itu sajalah, dia akan expired setahun lepas tu lah. Itu saja. Diharap video manfaat. Sekian. Terima kasih.